Walaupun kebiasaannya anda browse internet menggunakan wireless, tapi sebenarnya data-data tu daripada tempat disimpan data tu nak sampai ke device anda tu, most likely akan lalu kabel fiber optik di dasar laut. Kabel fiber optik dasar laut ni membawa lebih kurang 95% ke 99% data digital dalam dunia sekarang ni. Jadi most likely data anda pun lalu dekat bawah laut sana. Tambah-tambah lagi sekarang orang banyak guna AI kan. Jadi kalau anda nak tahu company-company besar ni memang sangat sibuk dengan proses kabel laying dekat dasar-dasar laut sekarang. Setakat ni kabel yang ada tu lebih kurang 1.3 juta kilometer. Sangat banyak dan sangat panjang. Tapi ramai orang tak tahu benda ni sebab tak nampak dia duduk dekat bawah laut. Dan kabel ni dia akan guna fiber optik lah. Jadi kelajuan data tu akan bergerak dengan kelajuan cahaya. Jadi tak kira data tu disimpan di mana pun di seluruh dunia ni, dia akan sampai ke device anda dengan cepat. Termasuklah data yang digunakan untuk anda tengok video ni sendiri.